bukan lori driver. Okey, punya orang, wiring problem ni orang. Okey, saya dengan Datuk Kaliwanan hantar memorandum, di Parlimen bagi pihak itu pemandu lori semua, pasal ada banyak isu yang berlaku, isu timbang di kuari atau tempat diorang ambil pasir atau tanah berbeza dengan bila JPJ timbang. Paras lori tipe negeri yang lain-lain negeri berbeza-beza. So ini negeri punya lori lain undang-undang, itu lain, itu negeri punya lain undang-undang. Dan lori kalau sekarang dia orang keluarkan permit, kalau lori tu bawa jagung, dia punya permit jagung saja, dia tak boleh bawa padi. Apa punya ini undang-undang. So buat satu permit lah, bahan pertanian sajalah, macam tu kan senang. Isu lori bawa bahan tu isu pegawai JPJ yang tak pakai uniform.